Seorang aktivis, Tamim Dahri Abdul Razak, mendakwa dia tidak menyedari objek yang dipijaknya dalam satu klip video tular baru-baru ini merupakan simbol keagamaan Hindu. Menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di akaun Facebook miliknya, Tamim berkata kejadian itu berlaku ketika dia berada di Langkawi beberapa hari lalu untuk bercuti selepas menyelesaikan kerja berkaitan data di HBM. Menurutnya, tujuan asal perjalanan tersebut adalah untuk berehat serta meneroka lokasi yang jarang dikunjungi di pulau berkenaan. Tamim berkata dia menyewa kereta dan memandu mengelilingi pulau sebelum berhenti di satu kawasan berhampiran gua yang dipenuhi monyet liar. Dalam masa yang sama, katanya, dia ternampak sebatang besi konkret yang tajam dan tidak menyangka objek tersebut adalah lambang keagamaan. Tambahnya, kawasan berkenaan juga tidak kelihatan seperti tempat ibadat kerana tiada bangunan dan kawasan sekelilingnya lapang. Tamim turut menyatakan bahawa orang ramai boleh menilai sendiri perbezaan antara trisula sebenar dengan besi yang didakwanya telah ditumbangkan.